berpakaian topi gada berkat daerah Marang. Jom kita lihat suasana sepanjang majlis berlangsung. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالظالمين. Ibu Ali Ismail, Saudara Murid, Saudara Dua Pani, Siti Kesulam, Saudara Esri di Abang, Siti Kerenam, Guru-guru mana-mana pelajaran, guru-guru yang semula dan dikasih dan semua anak didik ataupun MJ sendiri pun berkanjurkan beberapa pertandingan yang bagaimana yang disebut oleh Pak Muhammad tadi. Daripada beberapa Ramadan ini ada pertandingan yang tertentu dan itu bersama satu. Jadi aktiviti yang boleh kita laksanakan untuk kita tingkatkan penggunaan ID ini. Bersama saya sekarang ini Encik Muhammad Fauziddin Abdullah, Pegawai Perhubungan Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Puan, boleh saya tanyakan satu soalan? Bagi Puan, apa pelancaran tempoh pengapalan pada ini? Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang ditanyakan. Kita menyedari bahawa keselamatan diri setiap insan itu perlu dijaga dan dipelihara sepanjang masa kita dan di mana kita berada. Jadi, yang mungkin waktu atau keadaan ini merupakan salah satu daripada bidang keselamatan yang perlu kita fokuskan supaya setiap kita terhindar daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan jalan raya. Sebab pemakaian keberadaan ini merupakan salah satu media yang boleh kita jadikan sebagai
langkah untuk kita mengurangkan kadar kecederaan terutama di bahagian kepala, kerana kita tahu bahawa kalau berlaku kecederaan di kepala, kemungkinan banyak darah yang keluar dari tubuh kita meningkatkan lagi keselamatan yang mengakibatkan kematian. Jadi kalau kita bahagian kepala banyak benda yang menyebabkan keganasan. Jadi kita nak supaya setiap pelajar jadikan memakai kecederaan itu sebagai satu kewajipan. Walau ke mana kita pergi, walau dekat atau jauh, dan apa sekalipun, wajibkan guna motosikal, pastikan kita ada di depan. Itu sahaja untuk video kali ini. Nantikan video lebih menarik daripada kami, Drulik TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.